Qala Allah Ta'ala fi muhkamit tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in azamut talaq fa innallaha sami'un alim. Sadaqallahu alim. Jika kaum lelaki itu berazam untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sadaqallahu alim. Adalah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 227. Kita ada bincang dalam perbincangan kita yang lepas berkenaan dengan ada satu amalan fiqh yang menjadi perbahasan berkenaan dengan penjagaan hak dan kebajikan para wanita, disebut sebagai ila. Ila ni makna mudah-mudahannya asal makna ila ni adalah sumpah. Cuma bila kita baca dalam Al-Quran, kita tengok Allah Subhanahu wa Ta'ala guna perkataan sumpah ni, ada perkataan lain daripada ila, iaitu aiman. Dan itu kita dah bincang dalam ayat yang ke-224 dan 225. Dan dalam ayat 225 tu Allah Ta'ala kata la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengambil kira terhadap kamu apa-apa yang lara pada aiman, pada sumpah. Dalam ayat 226 Allah Ta'ala tak guna perkataan aiman. Allah Ta'ala guna perkataan ila. Lilladzina yu'luna. Yu'luna tu fi'il mudhari' lah. Kata terbitan masdar dia adalah ila. Ila ni kalau sebut aiman, sumpah dalam makna yang umum. Kita kalau bercakap wallahi tu, yang tu aiman. Tapi ada satu lagi, kita sumpah khusus untuk tidak mahu setubuh isteri. Menjadi kebiasaan atau budaya dalam masyarakat Arab dahulu, jahiliah dahulu. Mereka ni nak nanya kepada para wanita. Caranya adalah mereka ni bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mahu setubuh isteri. Ini jahiliah, ini amalan jahiliah. Tak elok lah. Kita panggil apa sekarang? Pulau isteri kan? Memulau dia pulau isteri tu untuk tidak mau setubuh, lepas tu dia ikat dengan nama Allah. Yang ni tak baik. Pulau isteri tu tak baik dah. Lepas tu bila bersumpah atas nama Allah, dua kali tak baik. Dan kita dah sebut dalam ayat yang ke-224 hari tu, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tak bagi kita ni bersumpah dengan nama Allah untuk menghalang daripada kita buat benda baik. Iaitu ayat 224, la taj'alullaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Jangan kamu jadikan sumpah kamu ni sebagai halangan untuk kamu melakukan kebaikan, ketakwaan dan membaikkan di antara orang bergaduh. Tiba-tiba masuk ayat yang ke-226, Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan ada satu perkara baik, iaitu bersetubuh dengan isteri. Dia bersumpah dengan nama Allah tidak mahu setubuh isteri. Tu ayat yang ke-226. Dan kita dah sebut Islam dia meletakkan border, batasan. Iaitu kalau seseorang suami dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mahu setubuh isteri, hanya boleh kadar 4 bulan sahaja. Dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mahu setubuh dengan isteri, sebelum sampai 4 bulan tu, dia bolehlah untuk nak bersetubuh dengan isteri kan? Apabila dia bersetubuh, dia kena bayar kifarat sumpah. Sebab asalkan dia dah bersumpah dengan nama Allah Ta'ala kan? Bersumpah tidak mahu setubuh, tak sampai 4 bulan setubuh dah kan? Bila setubuh isteri tu, maka ketika itu dia dah melanggar sumpah, wajib bayar kifarat sumpah. Dalam ayat lepas tu Allah Ta'ala gambarkan border 4 bulan tu. 4 bulan tu kalau contoh dia tetap tak setubuh juga isteri, maka ketika itu contohnya si isteri dia report dekat mahkamah. Isteri tu dia lapor pada mahkamah syariah. Kalau kat Malaysia mahkamah syariah lah Zaman dahulu dia tak ada mahkamah syariah, mahkamah sivil ni. Pada zaman dahulu tak ada kan? Sebenarnya mahkamah utama tu mahkamah lah kan? Hudud, qisas, zina, tak zina tu dekat mahkamah tu lah. Dan kita kena ingat juga kalau orang duk cerita tentang hukum hudud tidak dikenakan kepada orang bukan Islam. Dalam fiqh Islam, hudud dikenakan juga kepada orang bukan Islam. Orang bukan Islam pun dikenakan hukuman hudud. Sebab hukuman hudud itu pada zaman dahulu macam undang-undang sivil pada hari ni lah kan? Undang-undang sivil tu hudud macam tu lah kan? Dalam kes-kes tertentu sahaja yang tidak dikenakan kepada orang bukan Islam. Perkara itu adalah jenayah dalam agama kita, tetapi tidak jenayah dalam agama dia, baru tak kena. Semua agama menganggap ia sebagai jenayah, hukumannya sama, hudud. Mencuri ni semua agama kata salah. Mana ada agama kata tak apa mencuri ni? Tak ada. Semua agama kata mencuri itu adalah salah. Makanya kalau contoh duduk dalam sebuah negara Islam cara dulu bukan cara sekarang ni. Kita bayangkan tu pada zaman sebelum kejatuhan Osmaniyah Turki tu kan, pada era-era tu lah. Jadi kalau contoh berlaku kecurian, yang mencuri itu adalah orang bukan Islam, makanya orang bukan Islam itu sabit kesalahan kena potong tangan jugalah. Contoh ada agama yang mengatakan tidak jenayah, contohnya adalah minum arak. Contoh kan, minum arak agama kita salah, dalam agama bukan Islam tak salah. Maka tidak adalah hukuman dalam kesalahan minum arak bagi agama dia. Kita cerita sini balik. Jadi bila orang perempuan apabila dia tidak disetubuhi oleh suami dia selama 4 bulan, maka si isteri itu pun dia report kepada mahkamah
Bila report pada mahkamah, ketika itu hakim akan panggil si suami lah. Bila panggil pada si suami, hakim ni dia akan buat tuntutan kepada si suami. Yang pertamanya, dah cukup 4 bulan ni, kau kena setubuh juga isteri kamu. Jadi contoh suami tu kata, okey lah, tak apalah, saya setubuh lah. Kan? Kalau dia setubuh, ketika itu dia dikenakan kifarat sumpah. Kan? Kerana awal ni dia telah bersumpah dengan nama Allah Ta'ala tidak mau setubuh. Tiba-tiba dia setubuh, itu dah langgar sumpah. Maka kena bayar kifarat sumpah. Yang tu yang Allah Ta'ala kata, fa'in fa'u, jika mereka kembali balik, maksudnya setubuhlah dengan isteri, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kena setubuh dan kena bayar kifarat sumpah. Ini pandangan majoriti ulama, termasuklah mazhab kita Syafi'i rahimahullah. Tapi ada satu orang ulama namanya Al-Imam Hasan Basri, dia kata kalau hakim suruh si suami tak disetubuh, lepas tu dia setubuh sungguh isteri dia, makanya kifarat tak kena. Ini Hasan Basri pula kata. Kenapa dia kata tak kena kifarat? Sebab ayat Quran tersebut, fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Ta'ala tu pengampun. Tak payahlah, sudah dah pengampun. Oh, tu pula. Kan? Ini cara faham Al-Imam Hasan Basri. Tapi pandangan mazhab Syafi'i, Hanafi, Hanbali, Maliki ni, dia kata tak, kena bayar kifarat sumpah. Hari ni kita masuk ayat yang ke-227. Allah Ta'ala kata, wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Ni sebenarnya sambungan daripada cerita Ilak juga. Dan jika mereka, yakni mereka merujuk kepada para suami, berazam hendak menjatuhkan talak, yakni menceraikan isteri, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kita dah sebut, hakim suruh si suami tadi setubuh balik isteri. Tiba-tiba dia okey, tak apalah setubuh. Jadi dia setubuh, maka Allah Ta'ala berkata, Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada yang satu lagi kita sebut, dia tetap tak nak juga setubuh. Kalau dia bertegas tidak mahu setubuh isteri, maka ketika itu timbullah satu tajuk talak. Kan? Talak kat sini ni kuasa hakim. Kuasa hakim. Anda pun dah sebut dalam perbincangan kita minggu lepas, kadang ada isteri ni, dia minta suami dia ceraikan dia tak mau. Suami tu tak mau. Dia report kepada mahkamah. Jadi mahkamah pun suruh cerai, tak nak cerai. Maka si isteri ni dia pergi buat laporan dekat mahkamah syariah ni, bukan cerai tapi fasah. Cerai kuasa suami, fasah kuasa mahkamah, kuasa hakim kan. Jadi bila hakim ni memang dia nak fasah, tapi kadang-kadang dia tak terus fasah. Dia akan minta juga si suami tu ceraikan, talak. Dia bagi juga kuasa tu kepada kuasa suami. Hakim tu tak ambil kuasa dia. Dia mencadangkan supaya suami ceraikan lah. Kan? Cuma kadang dia suami kata tak nak, tetap tak nak, barulah hakim boleh fasah. Ada satu lagi dalam kes Ilak. Kan? Hakim kata kau kena subuh isteri ni. Kan? Subuh isteri ni. Ada satu kes, okeylah tak apalah setubuh balik. Setubuh, bayar kifarat sumpah, selesai kan. Kalau dia setubuh lah. Tapi ada satu lagi memang tak nak. Kalau tak nak, kat situ ada satu ruang. Kan? Iaitu perempuan itu boleh berpisah daripada suami. Bila dia berpisah, bolehlah dia kahwin dengan lelaki lain. Dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut, wa inna azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Jika mereka berazam untuk talak, untuk menjatuhkan talak. Jadi maksudnya si suami itu memang tak nak setubuh tu. Paksa lagu mana pun tak nak. Dah tegas kan. Maka Allah Ta'ala kata fa innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala itu sami'un, Maha mendengar, alimun, Maha mengetahui. Kan? Allah Ta'ala dengar kamu sebut talak tak. Kan? Satu lagi alim. Alim tu maksudnya dia tak nak sebut talak, tapi hati tu memang tak nak setubuh isteri. Jadi Allah Ta'ala tahu apa yang ada di dalam hati si suami lah. Okey, itu kurang lebih berkenaan dengan ayat tu. Kita tengok. Okey, wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Berkenaan ayat ini, tengok poin 20 poin yang ke-20. Berkenaan ayat ini ada dua pendapat berikut. Ada dua pandangan ulama kat sini. Apabila telah berlalu tempoh 4 bulan, maka wajib bagi suami itu lakukan dua perkara. Yafiq ni fa'u lah. Maksudnya kembali setubuh isterinya. Cukup 4 bulan, hakim dah boleh panggil lah. Kan? Engkau ni apa hal ni tak nak setubuh ni? Maka setubuh. Hakim paksa dia lah. Ataupun menceraikan isterinya. Dua pilihan. Menceraikan isterinya, ayat yang kita baca adalah. Yafiq tu ayat yang sebelum ni. Ayat yang ke-226. Yang menceraikan ayat 227. Jadi maksudnya hukum yang kita bincang ni kesinambungan lah. Ayat yang kita baca ni kesinambungan daripada ayat sebelum kan. Jadi maksud ada dua pilihan. Inilah pandangan mazhab Maliki, Ahmad, Hanbali, Syafi'i lah. Kecuali Hanafi. Jadi maksudnya ada dua pilihan. Hanafi ni lain sikit. Tengok poin B tu. Suami terbabit tidak perlu kembali sehinggalah berlalu tempoh 4 bulan. Lalu dengan itu isterinya tertalak secara automatik tanpa perlu dia melepaskan talak tersebut. Nampak beza dia? Kalau ikut pandangan Syafi'i, pandangan Maliki, pandangan Hanbali, si suami tu disuruh setubuh isteri ni. Kan? Ada satu dia kata okey, dia setubuh. Tapi ada satu lagi tak ada, memang nak cerai. Kalau macam tu kena lepas cerai. Kok mana pun kena paksa dia lepas cerai. Bukan paksa lah, suruh. Kan? Dia tidak boleh dianggap bercerai tanpa dia lepas.
Tak boleh, kan? Tanpa lafaz tak akan berlaku cerai. Jadi si suami tu, hakim kata okey, kalau kau tak nak juga setubuh ni, dah cukup 4 bulan ni, setubuh, tak mau, okey, cerai. Jadi cerai tu lafaz lah. Kena lafaz. Tiba-tiba tak nak lafaz juga, baru lafaz sah. Kan? Tu kuasa hakim lah, kan? Tapi Hanafi ni lain sikit. Hanafi kata cukup 4 bulan, suruh setubuh, tak mau. Disebabkan tak mau, dah lepas daripada 4 bulan, automatik jatuh cerai. Walaupun si suami tu tidak lepas cerai. Sebab apa? Sebab ayat Quran tu sebut dah, kan? Tarabbusu arba'ati ashhurin. Tunggu 4 bulan. Dia sebut tunggu 4 bulan. 4 bulan dah tak payahlah lafaz-lafaz tu. Kau tunggu dah, kan? Dalam mazhab kita tak boleh. Kok mana pun kena berlafaz. Syafi'i, Hanbali, Maliki, begitu. Dia mazhab kita ni bab-bab akad lebih cermat berbanding mazhab Hanafi. Mazhab kita lah terutama sekali. Bab akad ni terpulanglah, akad jual beli, akad nikah, akad bercerai, semua tu rumit dalam mazhab kita. Amat-amat jaga. Dia beza dengan mazhab Hanafi. Ada apa sebut minggu lepas. Dalam mazhab Syafi'i, kalau akad nikah memang kena sebut akad nikah. Sebut nikah dengan kahwin. Dalam bahasa Arab tu, angkah tukar wa uzawwijuka tu, dia guna perkataan tu, kan? Aku nikahkan akan kamu, aku kahwinkan akan kamu. Juru nikah tu lah dia sebut. Kalau tak sebut tak boleh. Akad nikah. Lepas tu jawab pun kena sebut, aku terima nikahnya, aku terima kahwinnya. Itu jadi rumit ulang 40 kali pun tak. Orang ni dia tak sama antara satu dengan yang lain. Ada orang tu datanglah juru nikah besar macam mana pun, dia tengok kawan tu kecil kepala, dia tak ada heran kawan tu. Jadi tunjuk cengeng macam mana pun, dia kering dia jawab. Tapi ada orang ni kadang sembang kat kedai kopi berasap, depan juru nikah tu ketakut, tak tahu asal takut, kan? Dia ada orang macam tu. Yang tu kadang tak terkeluar tu perkataan, aku terima, susah selalu. Yang tu dalam mazhab Syafi'i lah tu. Dia rumit. Sebab bab akad ni dia penting. Dia cermat sikit. Tapi beza dengan Hanafi lah. Hanafi ni sebarang tanda yang memberi makna nikah, okey lah. Nak rojok, sebarang tanda yang merujuk pada makna rojok, okey je. Senang mazhab Hanafi. Orang dalam jangka iddah ni boleh duduk sekali. Yang ni dalam mazhab Syafi'i ada khilaf. Dan kita kat Malaysia ni pegang pandangan yang mengatakan tak boleh duduk sekali di Malaysia. Sebab benda ni khilaf dalam mazhab Syafi'i. Apabila orang tu bercerai dalam talak raja'i. Talak ada dua. Satu dipanggil talak raja'i, yang kedua dipanggil talak ba'in. Talak raja'i ni maksudnya dalam jangka iddah itu boleh dirojok. Itu perkataan raja'i tu. Jadi bila rojok ni dalam mazhab kita kena sebut, aku rojok. Dia kena gitu. Yang perempuan dia pun kena jawab, aku terima rojoknya. Tapi Hanafi tak, kenyit mata apa dah? Kenyit mata, sebarang unsur terima, beres. Yang perempuan tu pun balas, gigit jari. Yelah tu. Tu mazhab Hanafi dia senang. Mazhab Hanafi ni nampak dia senang dalam bab-bab akad lah. Bukan dalam bab akad nikah je, jual beli pun sama mazhab Hanafi. Syafi'i susah. Sebab tu kita baca kitab fiqh Syafi'i, nak beli barang kena sebut saya beli, saya jual. Bi'atu washtaraitu, saya jual, saya beli. Dia kena ada tu kalau Syafi'i. Kalau amal pada hari ni sakit banyak ni kalau ikut Syafi'i. Kita pergi supermarket, ada sebut saya beli, saya jual. Mana ada? Kalau ikut Syafi'i sakit kita. Sebab tu jangan duk syaratkan mesti Syafi'i. Jangan. Kalau orang mesti Syafi'i, sakit banyak. Dunia hari ni pengamalan ekonomi kalau ikut Syafi'i, sakit kita kalau kat Malaysia lah terutamanya sekali, kan. Orang duk marah pada Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah ni sesak lah, Ibn Taymiyah Wahabi lah, apalah sedap lah kata kawan tu. Ibn Taymiyah ni tak dekat dengan Wahabi sebenarnya. Sebab Wahabi ni bermula daripada Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab ni dengan Ibn Taymiyah, awal Ibn Taymiyah ni lebih kurang 500 tahun. Ibn Taymiyah tu orang kadang tak suka lah, benci. Pernah tak kita fikir, kita dekat Malaysia ni terutamanya sekali, dana awam boleh campur halal dan haram, pakai fatwa siapa? Dana awam kita ni, kan. Dana awam kita ni yang bayar gaji pegawai kerajaan tu lah. Pegawai kerajaan dapat gaji datang daripada dana awam, kan. Cukai yang kita dapat ni cukai apa? Campur belaka sebenarnya. Cukai judi, cukai tu, cukai masuk dana awam, bayar gaji. Kalau ikut fatwa Syafi'i, haram tu. Kalau ikut fatwa Syafi'i lah. Sebab Syafi'i ni dia pegang kaedah idza ijtama'a al-halal wal haram wal haram. Apabila bercampur halal dengan haram, diberatkan kepada yang haram. Syafi'i. Contoh mudah, kain pelekat harga RM10, RM9 dia halal, RM1 dia haram. Kain pelekat tu halal ke haram? Kalau ikut Syafi'i, haram. Lepas tu, yang kita hari ni nak amal ni ke mana pula? Nah, ni dah pakai dah fatwa Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah punya fatwa sebut banyak kali dekat Malaysia, pengamalan sistem tanah kita pada hari ni tak ikut Syafi'i. Siapa yang teroka tanah terus jadi milik dia walaupun tanpa surat izin kerajaan. Syafi'i punya fatwa lagu tu. Fatwa Syafi'i, siapa yang teroka tanah tu terus jadi milik dia tanpa surat izin kerajaan. Boleh kita amal hari ni? Tak boleh, habis tanah orang. Betul lah, kan? Hari ni dah lah, kita tak payah cerita nak rembat tanah orang, tak.
Kita ni contoh jumpa tengok ada hutang mana tu, kita batu, boleh jadi milik kita terus. Mengamuk orang. Mana boleh lagu tu. Kan? Bermaksud dalam pengurusan tanah tak ikut Syafi'i dah sebenarnya. Lepas tu duk kemah Syafi'i. Selain daripada Syafi'i ni, adik sikit pada kafir ke dah bubuh. Padahal Islam lagi, ahli sunnah lagi. Kan? Allah rahmat Tuan Aziz. Dia pernah sebut, dia kata dia balik pada Mesir. Dululah, mula-mula dia balik pada Mesir. Dia kata orang Kelantan ni, kalau sebut Syafi'i kat Islam, kalau sebut Islam kat Syafi'i, ayat tu guru. Kalau sebut Islam kat Syafi'i tu lah. Kalau sebut Syafi'i kat Islam, kita ajar kitab fiqh sunnah. Kitab fiqh sunnah tu kan. Kita ajar kitab fiqh sunnah. Dia kata fiqh sunnah ni, dia bukan Syiah apa, bukan. Fiqh sunnah ni ada mazhab lain. Kan? Iaitu mazhab Hanafi, Hanbali, Maliki. Orang tuduh Wahabi je. Ni kata Allah rahmat Tuan Guna Aziz. Kan? Disebabkan orang tuduh Tuan Guna Aziz Wahabi tu, Tuan Aziz berhenti mengajar kitab tu. Masa tu lah. Berhenti mengajar kitab fiqh sunnah. Tu guru. Tapi lepas pada tu ada orang sambung mengajar kitab tu. Tu siapa dia? Maulana Syari ni gabung ni. Itu sambung mengajar. Maulana Syari Mustafa kan. Dia antara orang hebat lah. Kan? Kelebihan Ustaz Syari ni, hafalan dia kuat. Dia ni kalau pergi mengajar kan, tak bawa kitab je. Sebab dia ingat. Otak dia cepat menangkap. Lepas tu kalau dia bersama kita ni, dia dengar kita bercakap, nanti dia nukil balik kita bercakap guna perkataan yang sama. Ni Syari ni, Ustaz Syari ni. Dia macam rekod. Dia dengar, dia perinci dalam dengar tu hingga perkataan kita guna. Dan kita ni kadang bercakap, kita faham apa yang dia cakap, maka kita cerita apa yang kita faham. Bukan perkataan tu. Dia ni pula pergi dengar orang bercakap, dia perhati perkataan kita guna. Nanti dia nukil balik. Masa dia nukil tu kita dengar, ni sebiji aku bercakap tadi. Ni Ustaz Syari lah. Lama dia marah kena bergaduh, gaduh politik. Kan? Dia pah. Anak masa tu masuk PKR, mengamuk dia. Kan? Kita satu geng lah. Dia kat Pakistan ni ada geng-geng pelajar pah. Namanya Masa Fakindo. Anak ni entiti tu lah. Dan dia ni presiden Masa Fakindo yang pertama. Ustaz Syari ni. Kan? Jadi kita ni alumni ni adalah grup. Anak ni kira alumni tu lah. Tiba-tiba masuk PKR. Amuk orang tua tu. Marahlah ke dia sampai dibuang daripada WhatsApp group lagi. Masa tu anak awak tak tahulah, kita kekmu lah kata gapo pun. Kuasa Tuhan, Anwar Ibrahim menang jadi Perdana Menteri hari tu. Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri tu, anak buat usaha untuk menjalinkan balik hubungan dua adik-beradik bergaduh. Ustaz ni Omar, Ustaz ni Abdul. Kan? Dengan orang tengahnya adalah Anwar Ibrahim. Ustaz Syahani cari anak balik. Ajak anak jumpa dekat Pak Punjab juga. Kan? Malam ni nak jumpa Dr. Juanda Jaya, Pak Punjab juga. Pergi jumpa. Allah, dia puji anak pula. Dia kata alhamdulillah, bagus dah tu. Dia dah puji anak tu, bagus lah apa lah. Bukan sekadar puji anak, ada cerita kat lain tu, dia pergi cerita pula kat orang lain puji anak. Sampai orang tu pada telefon kata, sakan ni Ustaz Syari puji entah ni. Dia kata alhamdulillah. Tak meninggal baru ni. Jadi maksudnya dia meninggal dalam pada anak dengan dia dah tak ada masalah lah. Satu sudut ada bersyukur jugalah sebab lama kita tak bercakap kan. Ni tajuk politik je. Bodoh lah ke gaduh. Cerita dia 4 bulan. Jadi bila sebut 4 bulan, apabila si suami itu tidak setubuh dengan isteri, makanya dalam mazhab kita Syafi'i rahimahullah, si hakim ni bagi pilihan kepada si suami itu kan. Yang pertama suruh setubuh, kalau tak nak setubuh maka suruh si suami itu ceraikan isteri dia. Kalau tak nak cerai barulah boleh fasakh kan. Tapi dalam mazhab Hanafi ni lain sikit. Cukup 4 bulan automatik tercerailah isteri itu kan, walaupun tanpa lafaz. Ni mazhab lah. Ini cerita mazhab. Okey, taib. Kalau suami tu dia tidak mahu bersetubuh dengan isteri, cukup 4 bulan, jatuh talak. Bila jatuh talak tu talak apa? Tu soalan dia. Talak tu talak bain ke talak raja'i? Kan? Dia talak ni nanti kita akan datang, kita akan jumpa ayat 228. Dia akan menjelaskan tentang talak raja'i. Ni ayat 228. Akan datang kita akan masuk ayat tu kan. Tapi sebenarnya talak ni ada 2. Satu dia panggil talak bain, satu lagi dia panggil talak raja'i. Talak raja'i ni talak boleh rojok dalam jangka iddah. Tapi ada satu lagi talak bain. Dalam jangka iddah pun talak rojok. Nak juga akad nikah baru. Kalau talak, dan talak itu adalah talak 1, 2, bukan talak 3 lah. Kan? Talak raja'i lah. Maka boleh dia rojok. Bila rojok, sebutlah kerojok, jadilah. Kan? Tak payahlah akad nikah baru. Kalau akad nikah baru kena jumpa wali lah, apa banyak cerita lah pula. Kan? Jumpa wali nikah ayah lah. Ni nak nikah balik ni. Kena duku dulu dengan pak mentua tu. Kan? Macam setan. Pak mentua kan? Dia cerita. Tapi kalau talak raja'i tak payah jumpa pak mentua. Sesam 2 tu boleh dah. Kan? Cuma masalah di Malaysia ni ada satu tajuk, kena ada saksi seorang. Saksi ni khilaf sebenarnya. Rojok ni kena ada saksi ke tidak, khilaf. Ada ulama kata perlu, ada ulama kata tak perlulah. Kan? Tak apa, itu mula khilaf, tak ada apa pun. Jadi ada talak satu lagi, talak bain. Kan? Talak bain ni antaranya bila difasahkan oleh hakim. Ni bukan kuasa lelaki dah, kuasa hakim kan. Dia fasahkan. Bila fasah, dikira sebagai talak 1.
Jadi bila dikira talak satu, tiba-tiba tak habis iddah lagi berkenan. Iddah tak habis lagi. Sebab iddah ini tujuan dia adalah bara'atul rahmi. Dia punya rahim tu dah bersih daripada mani suami dia lah. Sebab takut-takut mengandung dapat anak, anak tu nak beranak siapa? Tu isu dia kan. Sekarang ni kalau dia habis iddah, dia boleh nikah suami lain dengan lelaki lain. Tapi tiba-tiba tak habis iddah lagi, yang dia ni difasahkan oleh hakim. Apabila hakim fasahkan nikah, talak dia talak bain. Talaknya adalah talak bain. Tapi kalau suami ceraikan, maka talak itu talak rajai. Tapi ada satu lagi mazhab Hanafi ni. Dia kata tak ada lafaz. Lepas 4 bulan automatik jatuh talak. Jadi ada tak arahan hakim supaya lelaki itu lafaz talak? Tak ada. Automatik tercerai kan. Jadi bila tercerai, isu dia talak bain ke talak rajai. Sini ni berlaku khilaf pula dalam mazhab Hanafi. Ada kata talak bain, ada kata talak rajai. Kalau talak rajai maksudnya kalau berkenan balik dalam jangka iddah, rojok jelah. Kan? Kita rojok lah. Kata lelaki pun kata beres. Tapi kalau talak bain tak boleh. Kena akad nikah baru, kena jumpa dengan pak orang tua. Bersilalah depan orang tua tu. Mampulah kau kena lukung orang tua tu. Okey, jadi Allah Taala kata kalau berazam untuk nak ceraikan juga isteri, fa innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Taala itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui, kata Allah kan. Okey, jika suami tidak mahu kembali kepada isterinya sehingga tamat tempoh 4 bulan. 4 bulan dah. Kena setubuh ni, tak nak setubuh juga 4 bulan dah ni. Lalu memilih untuk menceraikannya. Maka suami itu memang dia berhasrat nak ceraikan bini dia kan. Allah Taala kata maka fa innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Taala itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui, iaitu ada peringatan dan ancaman kepada mereka yang berkeras tidak mahu kembali pada isteri. Allah Taala kata Allah Taala Maha mendengar. Jadi maksudnya kalau kau kata talak, Tuhan tu dengar. Gitu kan. Tapi kadang-kadang tak nak lepas talak. Tapi kau tak nak juga setubuh. Kan Allah Taala tahu apa yang ada dalam hati. Itu alim tu. Tuhan Maha mengetahui tu kan. Tapi di sini ada beberapa perdebatan hukum fiqh. Kita terus pada poin 24. Hukum fiqh tu. Apabila ayat ini sebut dan jika mereka berazam untuk talak, Imam Syafi'i berpendapat bahawa jatuhnya talak itu hanyalah berlaku dengan lafaz talak daripada suami. Itu Syafi'i. Kalau cukup 4 bulan, si suami itu kena lafaz talak. Arahan daripada hakim lah kan. Abu Hanifah berpendapat talak tersebut jatuh dengan sendirinya sebaik saja berlalunya tempoh 4 bulan dan bukannya melalui lafaz talak daripada suami. Cukup 4 bulan jatuh talak. Tak lafaz pun jatuh. Itu hukumnya gitu. Para ulama berbeza pandangan mengenai kes ilak yang berlaku bukan dalam keadaan marah. Ini ada debat juga. Ilak ni yang dikatakan bersumpah tidak mahu setubuh dengan isteri, apakah disyaratkan marah atau tak? Sini khilaf. Ada ulama kata mesti ada kaitan dengan marah, ada yang kata tidak dikaitkan dengan marah. Mazhab kita ni tidak dikaitkan dengan marah. Dan kamu bersumpah tak nak setubuh isteri, hukum ilak lah. Walaupun kamu tak marah. Tapi kita tak nafikan di sana ada pandangan ulama yang mengatakan ada kaitan dengan marah. Tak apa, ini bab khilaf ni. Anda sebut sebagai maklumat ilmu kan. Lepas tu yang ke-26 tu, tengok. Sah ilak terhadap isteri sama ada dia masih dalam ikatan perkahwinan yang utuh maupun jika dia telah diceraikan dalam talak rajai. Ilak ni dia boleh berlaku yang pertama jika perempuan itu adalah isteri dia ataupun dah cerai dah tapi talak rajai. Dia talak rajai ni kategori dia adalah seperti isteri lagi. Sebab itu boleh rujuk. Yang tu yang ada mazhab kata talak rajai boleh duduk sekali lagi. Kenapa? Sebab orang talak rajai itu bini dia lagi. Ni contoh macam ni lah. Boleh tak seorang lelaki dia nak kahwin 4? Boleh. Okey, dia berkenan seorang perempuan lagi. Bila dia kenal seorang perempuan lagi, dia nak kahwin? Tak boleh lah, sebab kalau kahwin 5, haram lah, tak boleh lah kan. Bukan sekadar haram, nikah pun tak jadi. Kalau nak kahwin juga, dia kena cerai isteri dia. Daripada 4, seorang kena cerai. Ni contoh dia, bukan mesti kena buat ni. Dia pun cerai isteri dia. Dan isteri tu tak payah dah lagi, dia pergi kahwin. Sah tak nikah yang isteri satu lagi? Tak sah. Tak jadi pun. Kenapa? Sebab dalam rajai, bila tak dalam iddah, maka ni itu masih lagi isteri dia. Kalau dia kahwin juga, macam 5 bini dia, itu dah salah lah. Jadi dia kena habis iddah dulu, isteri yang dia cerai tu. Isteri keempat dia cerai, habis iddah dulu, baru boleh kahwin satu lagi. Bila sebut talak rajai, perempuan itu walaupun telah dicerai, masih hukum dia seperti mana? Isteri. Hukum dia. Apabila dia masih lagi dianggap sebagai isteri, barulah ilak tu berlaku. Kalau dah bukan isteri, ilak tak jadi lah. Dah bercerai 7 tahun dulu bercerai, hari ni bersumpah tak nak setubuh. Kepala hutang apa? Tu kan bini kau dah. Kan? Yang kita sebut tu adalah dia mesti dalam kerangka isteri. Sama ada masih lagi sebagai isteri ataupun dalam talak tu talak rajai. Yang ke-27. Dia ada satu lagi orang selalu debat. Dia ceraikan calon isteri dia. Tak kahwin lagi, cerai dah. Tak akan nikah lagi. Tak ada nikah akan semua tak ada. Tapi dia dah ceraikan girlfriend dia. Dia ni tak nikah lagi. Tapi dia pergi cerai girlfriend dia, lepas tu dia menikah. Sekarang ni dia dah talak kepada perempuan yang perempuan itu belum isteri dia. Lepas talak dia pakai nikah. Lagu mana status perempuan tu?
Talak ke tak? Tu soalannya. Jawapannya tak jadi. Sebab syarat talak mesti orang tu isteri. Kadang-kadang bercinta duk bertunang tapi bergaduh. Itulah mula buat perangai macam lelaki bini lagi talak padahal baru tunang. Lepas tu dia akad nikah. Jadi yang talak sebelum dia akad nikah tu itu tidak diambil kira. Sebab apa? Sebab talak itu berlaku sebelum jadi isteri. Hukumnya mesti selepas jadi isteri. Lepas tu ilak seorang yang dikasih. Ni, dia kasih ni zakat dia ada, dia punya batu tu tak ada. Dia panggil apa? Telur. Orang kita panggil telur kan. Orang Kelantan panggil batu. Orang tu dia ada zakat, dia punya telur tu tak ada kan. Jadi macam mana? Kerana dia boleh bersetubuh sebagaimana lelaki yang sempurna bersetubuh. Jadi kalau ilak cukup 4 bulan, hakim kata setubuh. Dia kata saya ni kena kasih ni, dikasih mandul. Tapi soalannya bukan mandul ke tidak, soalannya kau boleh setubuh ke tak? Boleh lagi tu. Jadi kes ni berlaku. Seorang yang terpotong zakarnya al-majbuk, dia ada satu istilah al-majbuk. Orang tu zakat dia tak ada, kena potong. Anda tengok video tadi Bangladesh, suami kahwin 2 isteri, isteri kedua tu marah, potong tu. Allah, di Bangladesh. Okey, sekiranya zakatnya masih berbaki pada bahagian yang membolehkan bersetubuh, maka sah ilak. Ilak boleh berlaku. Sebab walaupun potong tapi ada lagi, ada tunggu lagi lah. Jadi maksudnya setubuh tu boleh berlaku. Boleh berlaku hukum ilak. Sekiranya tidak berbaki lagi, tak ada langsung, nikah habis ada ni. Lagu mana nak buat? Sini ni ada khilaf. Sini ada khilaf. Pendapat pertama tidak sah ilak. Ini merupakan pendapat Hanafi. Sah ilak takkan berlaku dah lah. Sebab kan kena setubuh kan? Cukup 4 bulan, hakim kata setubuh. Dia kata setubuh apa tak ada dah ni. Itulah isu dia kan. Tapi ada satu lagi pandangan, dia kata sah ilak berdasarkan keumuman ayat ini, kerana tujuannya untuk mendatangkan kemudaratan melalui sumpah telah pun berlaku daripadanya. Kenapa pendapat kedua ni timbul? Sebab kadang-kadang ada orang ni dia tua-tua berlaku ilak. Tua-tua dua-dua putus head. Isteri putus head, laki pun putus head. Taklah, bukanlah laki tu ada head. Itu contoh. Anak gambar kadang-kadang dua tu bukan nak setubuh pun tapi nak bersama balik. Bagi contoh kan. Lepas tu ada pandangan kedua kata, walaupun tak boleh bersetubuh tapi jadi. Sebab apa? Dalam kes kita tentu orang terlalu tua sebagai contoh memang tak setubuh dah. Tapi yang penting duduk sama. Tu ada fatwa ulama keluar lagu tu. Dia kes macam ni kena perlu fatwa-fatwa macam ni. Kita tak tahu. Kadang-kadang ada kes-kes tertentu ni datang orang tua. Tak, kadang-kadang kita pernah jumpa orang ni duduk tahun nak bercerai, umur 70 pun nak bercerai. Apa hal? Kita pun pening. Daripada kahwin umur 20 tu tak pernah bercerai, dapat anak bercucu tak bercerai, tiba-tiba dekat-dekat nak mati umur 70 bercerai. Kita pun pening. Apa hal kau nak bercerai? Kita mana tahu kan? Sebab ni luar daripada apa yang kita fikirlah. Jadi mestilah seorang suami sekiranya berkata kepada seorang wanita yang belum menjadi isterinya, belum lagi jadi bini, dia dah hilak siap-siap demi Allah aku tidak akan bersetubuh denganmu. Yang perempuan tu baru girlfriend baru, yang perempuan tu baru tunang baru kan? Kemudian dia menikahinya, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang melakukan ilak. Maksudnya ilak ni mesti dah jadi isteri. Selama mana belum jadi isteri, ilak macam mana pun tak jadi. Tak nikah lagi, tak akad nikah lagi, dia dah ilak siap, bersumpah nama Allah tidak mahu bersetubuh. Lepas tu baru akad nikah. Berlaku mana ilak tu? Tidak diambil kira sebab ilak itu mesti berlaku kepada isteri. Itu syarat dia begitu. Habis. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Akan datang kita akan masuk tajuk orang perempuan kena cerai, dia ada 3 kali kuruk. Tu ada cerita 3 kali kuruk ni benda. Khilaf ulama, 3 kali suci, ada kata 3 kali haid. Macam mana kiraan dia pula. Yang tu insya-Allah lah kita akan bincang dalam perbincangan kita akan datang. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Okey, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.